Kalau anda mencari sebuah mid-range yang serba lengkap kan, semuanya ada dekat sini kan. Nak kata powerful pun cukup, kalis air, tahan lasak pun cukup dekat sini kan. Harga pula bawah 1000, itu yang paling penting. Dan inilah contoh ataupun role model dia, iaitu Realme 14T. Sebab apa? Sebab saya boleh kata kat sini dia ada 5G, dia ada IP69 kat sini kan. Dia ada screen dia ni jenis AMOLED tau. Dia punya fingerprint pula dekat bahagian depan sekali ni. Dia siap ada bateri yang besar lagi. Sebab tu saya boleh katakan dia memang serba lengkap. Dan tak lupa juga dia ada 5G. Jadi pertama sekali kita tengok bab screen dia. Screen dia jenis AMOLED dan bersaiz 6.67 inci 120Hz. Yang mana untuk dia bawah harga RM1000 untuk dapatkan sebuah smartphone dengan screen AMOLED ni tak banyak sangat lah. Ada tu ada tapi tak banyak sangat. Jadi inilah salah satu contohnya. Dan saya boleh katakan dia punya screen AMOLED ni cukup dengan warna yang dia perlu ada kan. Ditambah dengan Realme UI dia yang berwarna-warni dekat sini. Dia tak rasa cepat boring. Jadi dia punya screen ni pun nampak dia agak flat kat sini. Bagi saya memang tak ada masalah. Dan satu dot dekat bahagian atas untuk kamera depan. Yes, dia punya screen memang nice. Fingerprint pula dekat bahagian depan. Kejap lagi kita akan test macam mana fingerprint dia laju ataupun tak. Kemudian kita beralih dekat bahagian belakang. Bahagian belakang ni kalau anda tengok betul-betul dia ada macam satu rekaan wave tau kat sini. Inilah warna purple. Dia ada dua warna lah, iaitu Obsidian Black dan juga Lightning Purple macam saya pegang. Dan nak kata smartphone ni berat pun tak berat sangat pun. Nak kata tebal tak tebal sangat pun. Bila anda pegang ni anda rasa macam sedap dipegang dekat tangan. Sebabnya first kali dia tak lebar dekat sini, dia lebih tinggi dekat sini. Sebab tu bila anda rasa sebelah tangan ni anda rasa macam kenapa dia punya size screen besar tapi rasa sedap je sebelah tangan. Sebab tu lah. Di samping tu juga dengan ketahanan dia ialah IP69. Jadi kalau kena air ke kan, macam ni air ni kalau kena masuk lubang dia charger ni kan, kita sembuh air pun dia tak ada masalah, dia still okay je, don't worry. Jadi kalau basah macam mana pun smartphone ni, okay, dia ada IP69 ni lebih kepada basah. Dia kalau kena pressure pun still lagi okay. Dan kebanyakan kalau tengok untuk bawah harga RM1000 yang ada paling tinggi ialah IP68. Itu paling tinggi. IP69 saya rasa tak banyak sangat. Ini contoh yang paling bagus lah. Jadi macam mana dengan prestasi dia? Okey, dia gunakan chipset pada Dimensity 6300 5G. Okey, untuk prestasi untuk 5G, yes, tak ada masalah. Untuk multitasking pun nampak nice kat sini. Dia hadir dengan 8GB RAM, 256GB untuk storan. Yes, bagi saya bawah 1000 itu ialah spesifikasi yang memang terbaik lah. Jadi prestasi dia memang cun. Game dia macam mana kan? Okey, bagi saya game dia just nice kat sini. Kalau main Mobile Legends anda dapatlah grafik macam ultra kan. Kemudian dia punya setting, dia punya frame rate tu setakat high. Okey lah tu. Kalau main PUBG Mobile dia adalah sampai HD kat sini. Bagi saya still lagi dalam setting yang standard. Tapi perlu tak anda risau tentang kepanasan dan juga prestasi sewaktu gaming? Okey. First kali apa yang saya tahu ialah kat sini dia ada GT mode tau. Yes, Realme GT mode ni ialah untuk improvekan anda punya frame rate waktu anda main game dan improvekan pengalaman anda main game tu. Jadi GT mode ni agak penting lah untuk main game. Jadi bila dah ada GT mode ni anda tak perlu risau sangat kalau tiba-tiba ada frame drop dan sebagainya. Kemudian untuk mengatasi juga masalah-masalah macam tu, dia ada juga cooling system dia tersendiri. Ianya dia panggil sebagai Bionic VC Cooling System. Dapat menurunkan sehingga 7 darjah Celsius kat sini. Jadi pengalaman gaming anda tu lebih stabil dan tak rasa panas pun. Dia hadir dengan chipset yang agak latest juga dengan 6nm kan. Bagi saya untuk gaming bukan masalah lah. Untuk grafik yang sederhana pun still lagi cun. Untuk tinggi tu mungkin tak semua game boleh dapat kat sini. Jadi macam mana bab bateri dia? Yes, bateri dia ialah 6000 mAh. Jadi bateri yang agak besar. Bukan bateri standard 4000, 4500. Itu boleh katakan tahun-tahun lepas boleh lah 6000 dah kata nice. Sekali charge ni anda boleh guna 11.5 jam untuk main game. 11.5 jam tau. Lama tu ketahanan game dia. Tapi kenapa bila anda fikir balik macam dulu pun ada juga dalam 5000 apa tapi tak pernah pun tahan 11 ke 12 jam. Dia disebabkan oleh prestasi chipset dia 6nm yang agak latest. Dan yang kedua dia ada ciri-ciri UI yang baru yang dapat menstabilkan bateri yang lebih baik. Sebab itulah dia punya ketahanan bateri dia lebih lama. Dia ada 45 watt fast charging kat sini. Dia ada AI chargingnya kat sini. Kalau anda charge di waktu malam ke apa, anda takut dia macam bateri kembung ke meletup ke apa, tak perlu dah. Dia ada AI jadi dia tahu bila dah penuh dia relax sekejap, dia tak masuk. Bila macam dah kurang sikit nanti dia sambung charge balik. Anda tak perlu macam terlupa ke, tak apa, jangan risau, battery health dia akan dijaga rapi. Dan yang menarik juga kat sini disebabkan anda bertanya juga dengan game tadi kan, kalau charge sambil main game macam mana pula? Okey, yang menariknya dia ada teknologi yang mana bila anda
charge je kat sini dan anda tengah main game, dia akan guna power yang charge tadi, bukan power yang dari bateri anda. Jadi kat sini bateri anda ni tak akan panas, jadi bateri health anda akan lebih baik dekat sini. Kemudian bila anda charge terus masuk dan terus guna power tu, anda main game pun anda tak rasa bateri anda drop ke apa dekat sini lah. Ya, yang itu yang penting. Dia direct charge kat sini terus main game. Penting tu. Jadi kita sembang sikit bab kamera lah kan. Macam mana kamera dia? Kamera dia nampak ada dua, tapi kamera dia 50 megapiksel tambah 2 megapiksel. Tetapi jangan pandang rendah sangat, walaupun dua kamera dan satu tu 2 megapiksel sahaja. Saya gemar dengan kualiti gambar dia. Penuh dengan warna kat sini, nampak meriah. Nak boleh tengoklah contoh-contoh dekat sini kan. Walaupun kamera dia tu macam biasa-biasa, tapi tangkapannya bagi saya memang mengagumkan. Juga ada beberapa ciri AI, macam contohnya ialah ciri AI eraser, AI clear field dan juga AI motion deblur. Kamera dia macam mana pula? Kamera dia ialah 16 megapiksel. Kalau selfie tu nak hilangkan mintik hitam ke apa tu, still nice kat sini. Dia buat kerja dia dengan bagus kat sini. Memang saya sukalah. Apa kita nak check dari segi keselamatan? 1, 2, 3. Ok, not bad laju juga. 1, 2, 3. Nice kat sini. Bagi saya agak laju lah, dan fingerprint dekat bahagian skrin tu memang terbaik. Jadi secara kesimpulannya, untuk di bawah harga RM1,000, sebenarnya harga dia RM999 lah kan. Tapi mungkin ada promo ke apa, anda klik link kat bahagian bawah ni. Dengan harga macam tu, nak ada 5G, nak prestasi yang mengagumkan, nak boleh main game, nak ketahanan sampai IP69, nak bateri besar, nak skrin AMOLED, susah sebenarnya untuk dapatkan sebuah smartphone macam tu. Tapi Realme berjaya dengan Realme 14T. Pendapat anda macam mana? Tinggalkan komen dekat bahagian bawah, dan macam-macam lupa like, subscribe, share. Terima kasih. Jumpa lagi.